Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wahdina ila siratal mustaqim. اللهم إنك سلطت علينا عدوا بصيرا بعيوبنا مطلعا على عوراتنا يرانا هو وقبيله من حيث لا نراهم. اللهم أيس منا كما أيس من رحمتك وقنته منا كما قنته من عفوك وباعد بيننا وبينه كما باعدت بينه وبين جنتك إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita sambung kita pembacaan kitab Hidayatus Subyan dalam bab fiqh. Jadi pada perbahasan yang lalu kita dah membahaskan secara ringkas syarat wajib sembahyang. Yang mana syarat wajib sembahyang tu ada 5. Pertamanya Islam, akil, baligh, suci daripada haid dan nifas, dan yang kelima masuk waktu. Kemudian hari ini kita nak bahas juga secara ringkas kerana sebahagian besar yang nak kita bahaskan pada hari ini, iaitu syarat sah sembahyang ni, sebahagiannya telah ada tajuk khasnya di dalam kitab ni. Kan? Jadi kita akan lalukan secara ringkas sahaja perbahasannya, dan secara detail akan dibahaskan apabila masuk dalam tajuk dia. Kan? Masuk dalam tajuk. Nanti ada tajuk dia. Tajuk berkaitan masuk waktu, menghadap kiblat, menutup aurat, semua tu ada tajuk khas dia. Dekat situ kita akan bahas secara detail. Yang hari ini kita akan baca dan kita akan bahas secara ringkas saja. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tatmim bi khair ya karim. Qala al-musannif bermula syarat sahnya sembahyang. Hari ini kita masuk bab apa? Bab syarat sah sembahyang. Masuk syarat sah sembahyang. Bermula syarat sahnya sembahyang itu 9 perkara. Jadi kita kena hafal sebab sembahyang ni satu benda yang besar dalam Islam, tiang agama. Jadi segala syarat wajib, segala syarat sah sembahyang tu kita kena hafal lah. Kita kena tahu kan. Jadi kat sini dibahaskan bermula syarat sahnya sembahyang itu 9 perkara. Yang pertama Islam. Jadi kalau kita perhatikan syarat wajib sembahyang dengan syarat sah sembahyang, yang pertama sama, Islam. Syarat wajib sembahyang pun Islam, syarat sah sembahyang pun Islam juga. Tapi perbahasannya berbeza. Apa perbezaannya? Kan perbezaannya ialah kalau kita perhatikan syarat wajib sembahyang itu kan syarat wajib sembahyang yang pertama Islam. Dengan makna apa? Asalkan orang itu Islam, tak kiralah Islam yang macam mana, kan, asalkan dia Islam, maka wajiblah ke atas dia sembahyang, kan, asalkan dia Islam. Hatta kalau dia Islam kemudian murtad pun kena wajib ke atas dia sembahyang juga, kan, wajib ke atas dia sembahyang juga. Adapun dalam perbahasan syarat sah sembahyang pula, yang dimaksudkan Islam di situ apa? Islam bi fi'li, iaitu Islam yang sebenar. Islam yang sebenar maknanya Islam yang benar i'tikadnya. Sebab kita nak jadikan Islam itu sebagai syarat sah sembahyang. Kan, syarat sah sembahyang maknanya mesti yang nak dikatakan Islam itu Islam yang sebenar, maknanya Islam yang sah i'tikad dia. Maka tidak sah orang yang Islam tapi i'tikad dia tidak sah, maka tak sah sembahyangnya. Bertepatan dengan qawaid la tasihul ibadah illa bi ma'rifatil ma'bud. Kan, tidak sah satu ibadah tu melainkan dengan dia mengenal dulu siapa yang disembah. Itu i'tikad lah tu. Benar i'tikad dia, tidak mensyirikkan Allah Taala, tidak hanya lafazkan syahadah, lafazkan 2 kalimah syahadah, tapi i'tikad dia masih berpegang kepada i'tikad yang salah lah, i'tikad yang batil. Contohnya dia berpegang bahawa makhluk itu memberi bekas, kan, dan sebagainya lah. Jadi Islam dekat sini dengan maksud Islam bil fi'li, maknanya Islam yang sebenar lah, Islam yang i'tikad dia sebenar. Maka kalau Islam tapi i'tikad dia tak sebenar pun tak sah sembahyang dia. Dia sembahyang dalam keadaan berpegang bahawa pisau itu memberi bekas, api itu memberi bekas, nasi itu memberi bekas, maka tidak sah juga sembahyang dia. Jadi Islam bagi syarat sah sembahyang ni maknanya Islam yang sebenar i'tikadnya. Kemudian yang kedua akil. Syarat sah sembahyang yang kedua maknanya akil. Akil ni dalam bahasa Arab. Akil ni si fa'il dalam bahasa Arab. Kan? Dalam bahasa Melayu ni berakal. Jadi sama jugalah
berakal di sini tak sama dengan berakal syarat wajib. Kalau berakal syarat wajib ialah dia tidak gila, dia tidak tidur, dia tidak koma, dia tidak pingsan, dia tidak mabuk. Itu syarat, itu akil bagi syarat wajib. Tapi akil bagi syarat sah sembahyang, dia bukan bermaksud akil tu tak gila, bukan. Dia maksudnya akil tu maknanya dia mumayyiz. Dia mumayyiz. Maknanya kalau kanak-kanak yang tak mumayyiz, tak sah sembahyang. Ada pun kanak-kanak yang mumayyiz, sah sembahyangnya walaupun belum balik, walaupun tak balik lagi, tapi sah sembahyang dia. Kan? Tapi kalau akil yang syarat wajib, akil yang lawan dia gila, akil yang lawannya mabuk, pingsan, koma, tak sedar diri semua tu, dipanggil akil yang lawan bagi syarat wajib. Tapi kalau akil bagi syarat sah sembahyang, iaitu akil yang lawannya apa dia? Lawan dia kanak-kanak yang belum mumayyiz. Habis. Yang pertama Islam, yang kedua akil. Kalau tengok dalam syarat wajib sembahyang, yang ketiga balik. Tapi dalam syarat sah sembahyang, balik tak ada. Balik tidak menjadi syarat sah sembahyang. Bahkan budak yang tak balik pun kalau dia sembahyang, kena dengan syarat sah dengan syarat wajib, maka sahlah sembahyang dia. Kan syarat rukun dia semua kena. Bukan syarat wajib, syarat rukun. Syarat rukun dia kena semua, maka sah sembahyang dia. Jadi syarat sah sembahyang tidak tertentu kepada tak mensyaratkan balik. Di Islam dengan akil saja. Islam dengan akil. Balik tak jadi syarat bagi sah sembahyang. Beza dengan syarat wajib sembahyang. Yang ketiga, suci badan daripada hadas kecil. Suci badan daripada hadas kecil. Hadas kecil ni ialah yang berhajat kepada wudu. Yang berhajat kepada wudu, itu hadas kecil. Dan hadas besar pula perkara-perkara yang berhajat kepada mandi wajib. Perkara-perkara yang berhajat kepada mandi wajib. Sebab-sebab hadas kecil tu seperti keluarnya sesuatu daripada kubur dan dubur, bersentuhan kulit lelaki. Tapi ini kulit lelaki dan perempuan. Tapi yang ni kita akan bahaskan pada bab dia. Dia ada bab dia. Dia ada tajuk dia dekat dalam kitab ni. Nanti kita akan bahas secara terperinci lah. Ada pun ni sekadar lalu sahaja. Kan dia nak senaraikan 9 syarat sah sembahyang tu tanpa ada huraian. Tapi nanti kita akan masuk bab dia, akan masuk tajuk dia. Nak cerita hadas kecil panjang, hadas besar pun panjang bahasan dia. Kemudian yang keempat, syarat sah sembahyang yang keempat, suci badannya. Badannya seseorang itu. Suci badannya seseorang itu kan suci daripada najis lah. Dan pakaiannya seseorang, bukan sahaja badan seseorang itu perlu suci, pakaiannya pun perlu suci. Kalau kita kata badan dia suci, tapi pakaian dia ada najis, najis tu pula najis yang tak dimaafkan. Nanti kita akan belajar lah mana yang dikatakan najis yang dimaafkan dan mana yang dikatakan najis yang tidak dimaafkan. Kan dia ada dua lah najis. Jadi badan dia tu kena suci daripada najis. Pakaian dia pun sama, kena suci daripada najis. Kalau ada najis tak sah. Contohnya apa? Contohnya ini mungkin ramai tak tahulah. Apabila kita makan makanan lauk yang berdarah lah, macam ayam, daging. Jadi kuah dia tu kalau kena dekat baju, kan tak boleh buat sembahyang. Melainkan kita basuh juga, dah bersih, basuh pula dengan air mutlak. Itu semua kena belajar lah tu. Jenis-jenis najis yang dimaafkan, najis yang tidak dimaafkan. Lepas tu air, jenis-jenis air pun kena belajar. Sebab apa? Kalau kita tak kenal jenis-jenis air, maka sebab nanti kalau nak bersihkan najis, kan hanya tertentu kepada air mutlak. Kalau kita tak kenal air mutlak, maka macam mana kita nak bersihkan najis? Takut kita terguna air yang bukan air mutlak. Bukan air mutlak. Jadi kena belajar jenis-jenis air. Nanti kita masuk tajuk dia. Kemudian suci badannya seorang dan pakaian seorang dan tempat sembahyangnya. Tempat sembahyang pun kena bersih. Sebab itulah adat kita orang Melayu ni, tak tahulah kalau dekat negara lain tak tahulah, tapi adat kita orang Melayu ni, kita ada biasa kita bentangkan sejadah lah. Bentangkan sejadah, kan. Kenapa ditakuti tempat yang kita pijak tu bernajis lah. Bernajis ataupun adanya najis hukmi, najis yang tak nampak dia daripada mata kasar kita, panggil najis hukmi. Kalau najis aini kita nampak, tak cicak dan sebagainya. Tapi kalau najis hukmi kita tak tahu, jadi kita bentangkan sejadah. Kan? Kalau tak silap, negara-negara Arab pun membudayakan juga sembahyang atas sejadah ni. Kan kalau kita tengok dekat Mekah, Madinah tu ada yang bawa sejadah. Jadi itulah sebab dia kenapa dibudayakan sembahyang atas tikas sejadah. Untuk mengelakkan tempat mana kita nak pastikan tempat kita sembahyang tu kan bersih daripada najis. Jadi kata musannif, syarat sah sembahyang mesti suci badannya seorang dan pakaiannya seorang.
dan tempat sembahyangnya seorang daripada najis. Daripada najis. Najis tu pula sifat dia yang tidak dimaafkan. Dia akan najis. Najis-najis yang tidak dimaafkan. Dia ada najis yang dimaafkan. Apa contoh najis yang dimaafkan? Iaitu darah yang sedikit. Darah yang sedikit. Macam mana yang sedikit tu? Nanti kita bahaskan dekat dalam tajuk dia nantilah. Darah yang sedikit. Macam mana kata sedikit? Nanti kalau ada darah kat badan kita, kat baju kita kan, macam mana kita nak tahu itu sedikit ke banyak? Nanti kita akan ambil dobit dia lah. Dia ada dobit dia, ada dawabit dia. Catatan dia. Macam mana nak kata besar, nak kata banyak, nak kata sedikit. Kemudian yang kelima, masuk waktu sembahyang. Menjadi syarat sah sembahyang ialah mesti masuk waktu sembahyang Zuhur, kan mesti masuk waktu Zuhur dulu. Kan? Kalau kita nak sembahyang awal daripada waktu tu, maka tidak sah. Walaupun seminit kita awal sembahyang. Kita sembahyang awal seminit, sembahyang Zuhur. Zuhur masuk pukul 1 subuh contoh. Kita sembahyang 1:10 dah sembahyang dah, maka tidak sah sembahyang kita. Sebab menjadi syarat sah sembahyang itu mesti masuk waktu itu pula sama ada atas jalan yakin ataupun zon. Dua ni boleh. Tapi bawah daripada zon tu tak boleh lah. Yakin, dua ni je, yakin ataupun zon. Yakin tu, terhasil yakin tu apabila kita tengok sendiri matahari terbenam, matahari terbit, kita tengok sendiri matahari tu, maka kalau kita lihat matahari tu maknanya kita tahu dengan secara yakin. Tahu dah masuk waktu dengan cara yakin. Tapi jaranglah orang hari ni nak tengok matahari sampai dia mencapai kepada tahap yakin tu. Tapi hari ni biasanya orang tahu ni masuk waktu tu atas jalan zon. Zon ni apa? Zon ni sangka yang kuat dah masuk waktu. Dan sangka yang kuat dia pula dia ada syarat. Zon ni dia ada syarat. Sangka yang kuat dia ada syarat. Mesti terhasilnya zon yang kuat ni, kan, sangka yang kuat ni mesti terhasil dengan ijtihad. Apa itu ijtihad? Ijtihad ni iaitu menghimpunkan dalil. Maknanya dia nak sembahyang dah masuk waktu ke belum? Dia tengok kalender, dia tengok jam, dia tengok phone, dia dengar azan, maka dihimpunkan beberapa dalil, kan? Maka terhasillah zon yang kuat, maka boleh sembahyang. Yang tak nak tu kita tak tahu dah masuk waktu ke belum masuk waktu, kita sembahyang. Lepas tu disebut dalam kitab Muniyatul Musalli, kan? Muniyatul Musalli dia sebut masalah kalau orang bangun, orang tidur pukul 12. Lepas tu dia tertidur lama, pukul jaga-jaga pukul 3 dah. Lepas tu dia berasa dah lambat ni. Pukul mandi sembahyang. Mandi sembahyang Zuhur. Habis sembahyang Zuhur, lupa nak tengok jam. Berapa dah ni? Tengok pukul 3 dah masuk waktu Zuhur. Walaupun berbetulan dengan yang sebenar, maka tak sah sembahyang. Itu disebut dalam kitab Muniyatul Musalli sebagai kaul yang muktamad lah. Adapun kaul yang ghairul asah tu kita tak pastilah. Mungkin ada kita boleh pegang kepada ghairul asah tu. Tapi kalau yang muktamad dalam mazhab Syafi'i tak sah. Maknanya kita sembahyang dalam keadaan tak tahu dah masuk waktu. Kita sembahyang je. Lepas sembahyang baru kita pastikan. Walaupun kita pastikan lepas sembahyang tu betul dah masuk waktu. Tapi tetap tidak sah sembahyang sebab syarat sah sembahyang mesti tahu dah masuk waktu. Kalau dah masuk waktu sekalipun tapi dalam keadaan kita tak tahu, kita main sembahyang je, maka tak sah sembahyang kita, kena ulang sembahyang. Jadi sama jugalah bab yang kelima ni, bab masuk waktu ni, nanti kita akan bahas pada tajuk dia lah nanti, pada bab dia nanti. Ada dalam kitab ni. Kemudian yang seterusnya yang keenam, menghadap kiblat. Yang keenam menghadap kiblat. Menghadap ain kiblat. Menghadap ain kiblat ni adalah kaul yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, iaitu kita kena pastikan kita menghadap ain kiblat, bukan jihah kiblat. Adapun mazhab lain, kalau tak silap mazhab Hanafi, mazhab Hanafi ni dia tak syarat ain kiblat, dia syarat dia jihah sahaja. Jihah ni maknanya pihak lah. Kan ada timur, barat, utara, selatan kan. Kalau kita kata kiblat tu pada pihak barat, kan. Maka kalau dah betul pihak dia tu dah tak ada masalah dah, kan. Tapi kita, sebab itulah kalau dalam budaya Melayu kita yang bermazhabkan Syafi'i ni, kadang-kadang kalau kita pergi rumah orang kan, kita nak tepat, kita tanya orang tu mana kiblat, nanti orang tu kata pukul 12. Sebab apa? Sebab kita nak ain kiblat. Ain kiblat ni, ain tu dalam bahasa Melayu nak sebut apa? Ain ni nak sebut apa? Ain ni maknanya apa nama panggil,
kiblat tu sendiri lah, apa ni, Kaabah tu sendiri. Kaabah tu. Kan? Kalau dalam mazhab Hanafi, dia hanya syarat jihad, maka sekadar menghadap ke arah kiblat tu, lari sikit pun tak apa. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, dia kena ain, bukan jihad, ain. Jadi betul-betul kat mana ain kiblat tu. Ain tu maknanya material Kaabah tu lah, kan, kat mana, mana tak boleh lari sikit, tak boleh lari keluar daripada ain Kaabah tu. Itu pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i lah, mesti menghadap ain kiblah. Dia tak sama dengan mazhab lain yang hanya syaratnya jihad kiblah. Dan ini pun kita akan bahaskan pada bab ni, nanti kita akan masuk bab ni. Yang ketujuh, menutup aurat. Kan? Jadi syarat sah bagi sembahyang itu mesti kena menutup aurat bagi lelaki atau perempuan. Bagi lelaki, auratnya daripada pusat hingga lutut, dan bagi perempuan pula seluruh badan kecuali muka dan tapak tangan, ataupun muka dengan pergelangan tangan. Itu diperbolehkan. Jadi itu aurat lelaki dan aurat perempuan dalam sembahyang. Aurat lelaki dan perempuan dalam sembahyang. Boleh ke sembahyang tanpa tutup aurat? Pada ketika darurat boleh. Dan pada ketika darurat boleh. Contohnya dalam penjara, kan kita tak diberikan pakaian, bolehlah sembahyang. Boleh sembahyang. Bahkan dalam kitab Sabilal, kata sedap, kalau kita ada orang nak bagi pinjam kain, tapi kita berasa risiko untuk diungkit, kan, diungkit pemberian tersebut, maka tak wajib kita terima dan wajib kita sembahyang dalam keadaan telanjang. Tu ada dalam sebenarnya kita lah. Kita Sabilal, kata sedap. Nanti kita akan bahaskan kaitan dengan menutup aurat ni, kita laju saja untuk melengkapkan senarai yang 9 syarat sah sembahyang ni. Yang ke-8, mengetahui akan kaifiat sembahyangnya. Kan seseorang yang nak sembahyang, wajib dia tahu akan kaifiat ataupun cara sembahyangnya. Apa maksud kaifiat sembahyang di sini? Dengan makna dia tahu bezakan antara wajib dan sunat. Itu makna bagi mengetahui akan kaifiat sembahyang. Dia tahu beza mana yang sunat, mana yang wajib, mana yang sunat. Kalau dia tak tahu, boleh sembahyang tak? Boleh. Tapi dia kena iktikadkan bahawa semuanya wajib. Dia tak boleh membeza-bezakan mana sunat, mana yang wajib. Sebab apa? Takut-takut yang dia iktikadkan sebagai sunat tu sebenarnya wajib, maka tak sah sembahyang. Yang seterusnya, yang ke-9, menjauhi daripada barang yang membatalkan dia akan sembahyang. Jadi apa-apa perkara yang membatalkan sembahyang, dia kena jauh, kena jauhkan, kena elak daripada membuat perkara-perkara yang membatalkan sembahyang. Contohnya makan, ataupun minum, ataupun tidur tanpa tetap papan punggung dan sebagainya, tu membatalkan sembahyang. Nanti ini pun ada bab dia, ada bab perkara yang membatalkan sembahyang. Jadi ini seberingkas 9 syarat sah sembahyang. Nanti kita akan bahas semula apabila masuk dalam bab dia, nanti kita akan bahas panjang, bahas secara detail. Ini sekadar sahaja. Wallahu ta'ala bishawab.